Jalan kaki. 1 Jun 2026 kita orang pergi. Pergi mana Fakri? Kita ubah plan lah. Kita tak last minute. Tengok lah kita buat nak pergi sikit mana lah. sekejap lagi. Baru boleh mandi sungai. Kita nak mandi sungai, kita parking kereta kat sungai. Kita lari dekat Rosyth sikit, turun kita mandi. Allah, tricky dia. Baik tu. Makan Maggi. Ambil je. Di sini kita jadi porter. Bimai tolong sponsor saya kasut trail ni. Saya pakai ni je 3 kilo. Subscribe. Hari ni kita dekat Banana River. Waktu kita mulakan pagi kita dengan hiking pukul dah lain lah tempat ni. Ya duk. Jam lah. Jalan highway naik atas tu ada tangga. Tapi kita lalu jalan mana? Jalan sungai. Sebab mengikut saya punya chorus pastry saya, bahawa kalau kita lalu kat tanah, pacat banyak. Aduh. Aduh. Kita dah sampai. Sampai Kita dah sampai setelah beberapa hari berjalan. dalam masa 2 kilo. 2 kilo dalam masa 2 hari. Ni paling mahal ni. Nak kaya sungai? Okay, kita makan wet food. Weh, macam wet food sedap. Hampir rata benda tu. Tak ada api biasa. Aku tak berani nak dekat-dekat. Habis lah, lepas ni kau main pacak-pacak je. Oh, daging ni. Daging. Ada tajam. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Jom. Let's go. Jom. Lagi. Anjay. Buat apa ni? Dilarang betul. Mana? Sampai Tol Gombak. Sampai Terowong. Ini kasut Vibro ah. Naik running. Nampak? Sini sebenarnya kena ada permit. Ya. 12 kilo. Mana ya? 12 kilo. Jiran. Apa yang kuat? Daripada ujung balik. Dah sampai kat bawah. Dalam setengah jam je. Pergi yang dekat sejam. Pukul 1.13. Kita orang tekan ramai-ramai. Contoh kita orang tekan ramai-ramai. Tenek. Okey, semua orang tekan macam tu. Tapi Dia tak record. ada Pak Kimi bin Hisham ni, dia tak record ke tu. Dah beli.